Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sumbangan Tunai Rahmah STR 2026, tarikh akhir Fasa 3 STR 2026, permohonan baru, rayuan kemaskini dalam talian di portal rasmi STR 2026 akan ditutup pada 15 Jun 2026 hari Isnin ini. Permohonan semakan semula rayuan. Soalan, bilakah permohonan semakan semula boleh dilakukan? Jawapan, permohonan semakan semula boleh dilakukan sepanjang tahun setelah keputusan permohonan dipaparkan. Soalan, siapakah yang layak membuat permohonan rayuan STR 2026? Jawapan, pemohon yang layak membuat permohonan rayuan STR adalah seperti jadual di bawah. Permohonan rayuan STR, bilangan 1, status permohonan tidak lulus. Fasa permohonan rayuan, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Tempoh permohonan rayuan mulai 12 Januari 2026 sehingga 30 September 2026. Bilangan 2. Status permohonan lulus fasa 1. Fasa permohonan rayuan fasa 3. Tempoh permohonan rayuan mulai 16 Februari 2026 sehingga 15 Jun 2026. Bilangan 3. Status permohonan lulus fasa 2. Fasa permohonan rayuan fasa 3. Tempoh permohonan rayuan mulai 16 Februari 2026 sehingga 15 Jun 2026. Manakala untuk bilangan 4 dan 5, status permohonan lulus fasa 3, lulus fasa 4, fasa permohonan rayuan tidak dibenarkan. Permohonan baharu STR atau permohonan rayuan STR wujud bertindihan maklumat di permohonan lain. Bilangan 1 dan 2, status permohonan baru fasa 2, fasa 4, permohonan rayuan fasa 2, fasa 4. Wujud pertindihan maklumat di permohonan lain. Nombor 1, pemohon wujud sebagai pasangan di permohonan lulus atau nombor 2, pasangan wujud sebagai permohonan di permohonan lulus atau nombor 3, pasangan wujud sebagai pasangan di permohonan lulus. Status kelayakan permohonan, tidak dipertimbangkan kelayakan STR. Permohonan rayuan boleh dilakukan mulai 12 Januari 2026 sehingga 30 September 2026. Manakala bilangan 3 dan 4, status permohonan baharu fasa 3. Wujud pertindihan maklumat di permohonan lain seperti berikut. Status kelayakan permohonan dipertimbangkan jika melepasi syarat kelayakan STR dan tiada pertindihan maklumat di permohonan lain yang berstatus lulus. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.